Filem sequel Gayung 2 bakal ditayangkan di Pawagam seluruh negara bermula 9 April 2026. Cerita asal oleh Eric Ong dan skrip oleh Sky Ho. Arahan Faizal Ishak, terbitan Soul Pictures sendirian berhad. Filem ini membariskan pelakon kelaju utamanya iaitu Beto Kusairi yang membawakan watak sebagai Mior, Nabila Huda sebagai Cik Som, Syafi Nasrib sebagai Mat, Fauzi Laili sebagai Fauzi dan ramai lagi pelakon hebat membentangi filem ini. Filem ini membawa kisah di pasca Perang Dunia Kedua di mana Mior kini berkhidmat sebagai pegawai CID dalam pasukan polis British. Dalam pasukan beliau menemui rangkaian rasuah yang diketuai oleh pegawai polis berpangkat tinggi yang telah memanipulasi undang-undang. Di jalanan, ketua gangster menguasai perjudian, keganasan dan penyeludupan candu dan mendapat perlindungan polis. Mior ingin mengubah situasi tersebut namun perlu berhadapan dengan masalah dalaman. Mampukah Mior mengubah situasi ini? Jangan lupa menonton filem Gayung 2 di Pawagam Berhampiran.